RSX winner. Agak-agak, tengok, cek tepat atau tidak. Tak, silap. Is Ringgit Malaysia 10,298. Honda baru saja melancarkan facelift terbaru. Kali ini dia berbeza sikit. Kali ini dia tak ada penambahan dari segi enjin ataupun spek, tapi dia datang dengan penambahan aksesori. Dengan harga RM10,298, apa yang ditawarkan pada Honda kali ini? Yang pertama, dia datang dengan caliper daripada RCB. So untuk caliper ni dia 2 piston caliper sahaja. Untuk brake hose masih lagi menggunakan brake hose standard untuk RSX. Yang kedua adalah dia punya handle grip. So untuk handle grip ni yang terbaru daripada RCB. Yang ini digelar Samurai lah. Dan yang ketiga adalah ni handle guard lah, okay, daripada RCB. Dan yang keempat ini orang punya shark fin untuk RSX. Yang ni dia datang dengan karbon balut je ni rasanya, bukan celup. Okey, so itu saja 4 barang yang terdapat untuk RSX winner kali ini. Jadi apa komen anda untuk facelift yang terbaru ni? Komen kat bawah.